Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pergi ke desa memetik kenanga, singgah sebentar di tepi perigi. Sastra dibaca penuh bermakna, mendidik jiwa, mengasah diri. Nama saya Nur Amalina binti Khairul Anwar, Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan PPISMP Ambilan Ogos 2025-2026 Kelas Bahasa Melayu A. Pada hari ini, saya akan membentangkan analisis kritikan terhadap novel Hatimu Aisyah karya Zurina Hassan sebagai memenuhi keperluan tugasan 2 bagi kursus ini. Hadirin hadirat sekalian, novel ini dipilih kerana ia memaparkan isu yang sangat signifikan dalam masyarakat, iaitu konflik antara generasi lama dan generasi baharu, khususnya dalam konteks keluarga Melayu. Dalam pembentangan ini, saya akan menggunakan 6 kritikan sastra, iaitu sanjungan, teguran, saranan, pendekatan, penganalisisan dan akhir sekali penilaian. Namun begitu, analisis ini tidak hanya memfokuskan pada watak Aisyah sahaja walaupun beliau merupakan watak utama. Sebaliknya, saya juga akan melihat peranan watak-watak lain seperti anak-anak serta pengaruh masyarakat sekeliling seperti jiran dan saudara dalam membentuk konflik dan perkembangan cerita. Hadirin sekalian, pendekatan ini selari dengan elemen 6C, khususnya pemikiran kritis dan komunikasi yang berkesan, di mana kita bukan sahaja dapat memahami karya, tapi juga kita dapat menilai dan menghuraikannya secara lebih mendalam. Untuk memahami novel ini dengan lebih mendalam, kita perlu lihat keseluruhan perjalanan cerita dari awal hinggalah akhir. Pada peringkat awal, Aisyah digambarkan sebagai seorang wanita yang telah dibesarkan dalam keluarga Melayu tradisional yang sangat menekankan kepatuhan terhadap adat. Sejak kecil lagi, beliau telah diajar bahawa seorang anak perempuan perlu patuh kepada ibu bapanya, menjaga maruah keluarga dan tidak boleh membantah keputusan orang tua. Namun, dalam situasi ini, kita dapat melihat bagaimana nilai tradisional ini dapat membentuk identiti Aisyah. Contoh situasi, Aisyah tidak pernah diberi peluang untuk membuat keputusan sendiri sama ada dalam pelajaran atau kehidupan peribadinya. Contoh, orang tuanya berkata, anak perempuan tidak perlu banyak soal, ikut sahaja apa yang sudah ditentukan. Jadi, keadaan ini menyebabkan Aisyah membesar sebagai seorang individu yang sangat patuh dan menerima segala norma tanpa persoalan. Namun, konflik mula muncul apabila 2 orang anak perempuannya tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan tekanan norma tersebut. Sebagai contoh situasi, anak-anaknya berkata dan mula menunjuk tanda-tanda tidak bersetuju dengan cara hidup yang terlalu dikawal kerana mereka ingin kebebasan tetapi tidak diberi ruang. Keadaan ini akhirnya membawa kepada konflik yang serius di mana anak-anaknya tersebut sudah menjadi mangsa kepada sistem nilai yang terlalu ketat. Apabila Aisyah sudah menjadi seorang ibu, beliau meneruskan cara didikan yang sama kepada anak-anaknya. Pada pandangan Aisyah, itu adalah cara terbaik kerana itulah yang dia pelajari sejak kecil. Namun, keadaan sudah pun berubah. Anak-anaknya membesar dalam dunia yang lebih moden di mana pendidikan, pendedahan dan pemikiran mereka lebih terbuka. Hadirin hadirat sekalian, konflik ini mula mereka persoalkan norma lama dan berani untuk menyuarakan pendapat. Contoh dialog anaknya berkata, "Mak, zaman sekarang dah lain. Kita tak boleh paksa semua orang ikut cara lama." Dan jawab Aisyah, "Anak,
Cara lama itu yang membentuk kita. Jangan mudah kita tinggalkan. Dan di sinilah konflik menjadi semakin jelas. Konflik ini bukan sahaja berlaku dalam keluarga, tapi juga melibatkan masyarakat, jiran dan saudara turut memberi pandangan dan tekanan kepada Aisyah tentang cara untuk membesarkan anak. Contoh situasinya, seorang jiran menegur sikap anak-anak Aisyah yang dianggap tidak menghormati adat. Contoh yang beliau katakan, anak-anak sekarang sudah berani untuk melawan. Kalau tidak dikawal, nanti rosak, kata jiran tersebut. Jadi tekanan ini menyebabkan Aisyah berada dalam dilema antara mempertahankan adat atau memahami anak-anaknya. Seiring perkembangan cerita, Aisyah pun mula mengalami konflik dalaman. Dia mula mempersoalkan sama ada cara yang diamalkan selama ini benar-benar sesuai untuk anak-anaknya. Contoh, Aisyah berkata, mungkin bukan mereka yang salah, mungkin cara aku yang salah kerana tidak sesuai dengan zaman. Pada akhirnya, Aisyah mula belajar untuk menerima perubahan. Dia tidak sepenuhnya meninggalkan adat, tetapi dia mula untuk menyesuaikan diri dengan keadaan semasa demi keharmonian keluarga. Hadirin hadirat sekalian, keseluruhan sinopsis ini telah menunjukkan bahawa novel ini bukan hanya tentang konflik keluarga, tetapi juga tentang perubahan sosial dan keperluan untuk menyesuaikan diri dengan. Seterusnya, dalam aspek sanjungan pula, kita menilai kekuatan utama yang terdapat dalam novel ini terlebih dahulu. Kekuatan pertama ialah keupayaan pengarang dalam menggambarkan konflik generasi secara realistik. Konflik ini tidak hanya berlaku antara Aisyah dan anak-anaknya, tapi turut melibatkan masyarakat sekeliling seperti jiran dan saudara yang memberi tekanan sosial kepada Aisyah. Sebagai contoh, apabila anak-anak Aisyah mula menunjukkan sikap tidak setuju dengan adat, masyarakat pun mula memandang serong. Contohnya, jiran berkata, kalau anak dibiarkan terlalu bebas, nanti hilang adat dan maruah. Jadi, dialog ini menunjukkan bahawa konflik bukan hanya bersifat peribadi, tapi juga sosial. Selain itu, watak anak-anak juga memainkan peranan penting sebagai suara generasi moden. Mereka bukan sekadar watak sampingan, tapi mereka menjadi simbol perubahan pemikiran dalam masyarakat. Contoh dialog anaknya, "Mak, kami bukan nak melawan. Kami cuba nak faham kenapa sesuatu itu perlu diikut." Jadi dialog ini menunjukkan bahawa generasi baharu tidak menolak adat sepenuhnya, tetapi mereka ingin memahami rasional di sebaliknya. Dari segi perkembangan watak, Aisyah digambarkan secara konsisten. Pada awalnya, beliau sangat tegas dalam mempertahankan adat. Namun, apabila berhadapan dengan konflik yang berterusan, beliau mula mengalami perubahan pemikiran. Seterusnya, Aisyah refleksi seketika dirinya. Selama ini, aku fikir aku betul, tapi mungkin aku hanya mengikut tanpa memahami. Ini menunjukkan perkembangan watak yang logik dan tidak dibuat secara mendadak. Dari aspek bahasa, pengarang menggunakan gaya yang lembut dan puitis. Ini sesuai dengan tema kekeluargaan dan membantu untuk menyampaikan emosi watak secara berterusan. Hadirin sekalian, secara keseluruhannya, kekuatan novel ini terletak kepada gabungan antara realiti sosial dan perkembangan watak dan gaya bahasa yang berkesan, yang menjadikan karya ini mudah untuk difahami tapi tetap mendalam dari segi makna. Seterusnya ialah dari segi teguran, iaitu melihat kelemahan karya secara objektif dan kritis. Salah satu kelemahan dalam novel ini ialah penerangan tentang adat yang terlalu panjang dalam beberapa bahagian. Walaupun ini membantu pembaca untuk memahami latar budaya, namun ia sedikit mengganggu kelancaran plot. Sebagai contoh,
terdapat situasi di mana adat diterangkan secara terperinci tanpa disertai konflik yang kuat. Ini menyebabkan momentum cerita menjadi perlahan. Selain itu, konflik antara Aisyah dan anak-anaknya mempunyai potensi yang besar, tapi tidak sepenuhnya untuk dimanfaatkan. Sebagai contoh, perbualan antara ibu dan anak kadang-kala terlalu ringkas, sedangkan ia boleh dikembangkan untuk menunjukkan ketegangan emosi mereka. Sebagai contoh, dialog seperti anaknya berkata, "Mak, tak pernah tanya apa yang kami rasa." Dan jawab Aisyah, "Aku cuma mahu yang terbaik anak-anak." Dialog ini baik, tapi jika diperluaskan dengan reaksi dan emosi ataupun tindakan, impaknya akan jadi lebih kuat. Selain itu, watak sampingan seperti jiran dan saudara hanya berfungsi sebagai latar, bukan sebagai watak yang benar-benar mempengaruhi plot. Jika watak-watak ini dikembangkan, mereka boleh membantu untuk mengukuhkan konflik sosial dalam cerita. Hadirin sekalian, bukan itu sahaja. Dari segi plot, terdapat juga beberapa bahagian yang bergerak agak perlahan, terutamanya apabila terlalu banyak penerangan berbanding tindakan. Namun begitu, kelemahan ini tidak menjejaskan keseluruhan karya, tetapi menunjukkan ruang penambahbaikan dari segi teknik penceritaan. Berdasarkan teguran tadi, beberapa saranan boleh dikemukakan untuk memperbaiki karya. Yang pertama, penggunaan dialog dramatik perlu ditambah bagi menghidupkan konflik. Dialog yang lebih panjang dan mendalam dapat membantu pembaca untuk memahami emosi watak. Contohnya, "Mak ajar kami patuh, tapi tak pernah ajar kami untuk faham." Aisyah pun diam seketika. "Kadang-kadang aku sendiri pun tidak faham kenapa aku perlu ikut semua itu." Dialog seperti ini boleh memberi kesan yang lebih kuat kerana menunjukkan konflik dalaman kedua-dua belah pihak. Yang kedua, watak sampingan boleh dikembangkan sebagai ejen perubahan. Contohnya, guru atau jiran boleh menjadi individu yang mempengaruhi cara untuk berfikir anak-anak ataupun Aisyah. Dan yang ketiga, monolog dalaman Aisyah perlu ditambah untuk menunjukkan konflik emosi itu secara lebih jelas. Ini penting kerana konflik utama dalam novel ini banyak berlaku dalam fikiran watak. Dan akhir sekali, keseimbangan antara penerangan dan tindakan perlu diperbaiki supaya jalan cerita lebih dinamik dan tidak terlalu perlahan. Dalam analisis ini, 3 pendekatan digunakan iaitu sosiologi, moral dan feminisme. Pendekatan sosiologi ini melihat bagaimana masyarakat mempengaruhi tindakan watak. Contoh situasi, jiran menegur cara Aisyah untuk membesarkan anak-anaknya. Jiran ini menunjukkan tindakan tekanan sosial. Pendekatan moral pula menekankan nilai dan kesabaran. Contohnya, Aisyah berkata, "Aku perlu bersabar kerana mereka anak aku juga." Ini menunjukkan bahawa walaupun beliau berhadapan dengan konflik, Aisyah masih cuba untuk mempertahankan hubungan keluarganya. Pendekatan feminisme pula melihat kedudukan wanita. Contoh dialog anaknya, "Kami juga ada hak untuk menentukan hidup kami sendiri." Jadi, ini menunjukkan perubahan peranan wanita dalam kalangan masyarakat yang moden. Dalam penganalisisan, kita dapat melihat hubungan antara watak, plot, latar dan tema. Watak Aisyah dan anak-anak saling melengkapi dalam membentuk konflik. Plot kronologi membantu untuk menunjukkan perkembangan perubahan watak. Latar masyarakat tradisional menjadi asas kepada konflik, manakala tema perubahan pula sosial mengikut keseluruhan cerita. Secara keseluruhannya, novel ini merupakan karya yang relevan dengan masyarakat.
Hal ini kerana ia dapat membantu pembaca untuk memahami konflik generasi dan kepentingan untuk mengadaptasi terhadap perubahan. Sebagai penutup analisis ini, kita dapat merumuskan kekuatan dan kelemahan pada novel ini. Kekuatan utama ialah keupayaan menggambarkan realiti masyarakat dengan jelas. Tema yang telah dibawa juga kuat dan relevan. Namun, terdapat juga beberapa kelemahan dari segi teknik penceritaan seperti plot yang perlahan dan konflik yang kurang dramatik. Sebagai kesimpulan, novel ini merupakan sebuah karya yang bukan sahaja mengangkat kisah kehidupan seorang wanita tetapi turut menggambarkan realiti masyarakat yang sedang melalui proses perubahan dari segi nilai dan cara beliau berfikir. Melalui konflik yang berlaku antara generasi lama dan generasi baharu, kita dapat melihat bagaimana pertembungan antara adat tradisional dan pemikiran moden ini memberi kesan yang besar terhadap hubungan kekeluargaan. Konflik ini tidak digambarkan secara keterlaluan, sebaliknya ia disampaikan secara realistik dan dekat dengan kehidupan sebenar masyarakat kita. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya akhiri perbentangan ini dengan serangkap pantun. Terbang tinggi si burung merpati, hinggap sebentar di dahan cemara. Sekian sahaja perbentangan ini. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.